boleh tahu apa yang berlaku kepada Puan? Kenapa Puan nak buat breast filler? Okay, pertama kalinya breast filler menarik minat semua wanita lah because of aesthetic. So bila breast dah sagging, kita nak aesthetic kita cantik, nampak lebih gebu. So tertarik dengan iklan-iklan dengan beautician di luar sana. I pun terjebak jugalah. Teracun lah. Lepas apa yang berlaku dengan breast filler Puan? Okay, apa yang berlaku pada mulanya memang rasa ragu-ragu, but tim ramai yang tunjuk testimoni yang semua yang cantik-cantik kan. So I pun buat. Apa yang terjadi few weeks lepas tu, infection berlaku. Infection. So apa yang dikatakan oleh pihak beautician adalah I sendiri yang salah, tak jaga and langgar pantang lah. So benda tu apa tindakan seterusnya dari pihak beautician adalah kena add on some lagi harga untuk treatment infection punya cure lah. Lagi efek lari, lagi mudarat, lagi memudaratkan keadaan. Then undecided untuk pergi klinik biasa, general clinic. So I dibekalkan dengan antibiotik sebab I dah tak boleh nak, I tak macam doesn't make sense I kena bayar lagi satu jumlah yang sangat besar dekat beautician. So I pun pergi dekat doktor yang general clinic lah. So memang lepas tu boleh okay. Tapi okay tu sebab dah ada berlarutan infection. So benda tu tak cure. Lepas tu pergi ke satu tempat browse the TikTok lah. Mostly okay. So ada beberapa tempat pun masih salah. Okay, I tak nak mention. Tapi masih salah dan lagi berlakunya keketulan dan migrate everywhere. So I pun rasa macam doesn't make sense. I pun browse lagi sekali. Then I found Azim place that I found Dr. Guan from Vibe Clinic lah. Malam tu juga right away terus WhatsApp, and I also amazed lah macam doktor sendiri attend I pada jam I dah lupa around 9 or 10 something. So doktor sendiri still boleh attend kan, bukan dia punya sales team or admin macam tu. So I feel glad masa tu, and I dapat I can calm myself lah, like doktor pun boleh bagi satu structure treatment yang I boleh dapat, which is removal the filler. Betul. And Alhamdulillah today I dah boleh dah lalu that procedure removal filler. So kita tengok lepas ni macam mana. But puas hati lah sebab ni kita nampak filler tu keluar. And one thing lagi, doktor bagi tahu that ingredients, yes, minyak. So semua yang keluar tu adalah minyak, which is difahamkan masuk dia masuk HA, but sebaliknya lah. So dia memang satu bilik ada bau busuk. Yes, I pun sangat terkejut. So I sangat bersyukur lah sebab I tak biar, even though mula-mula at the first place I ingat sebab yang infection kanan saja on my right side. So I thought left biar je lah. But kenapa kita nak biarkan benda busuk dalam badan kita? So we have to appreciate lah apa yang Tuhan dah bagi dekat badan kita. Kenapa kita nak simpan benda busuk dalam badan kita? And doktor pun ada suggest treatment yang lain selepas ni. So in future kalau I nak acid I masih cantik and mantap juga, maybe I dah tak pilih untuk buat option that filler lagi. Terima kasih. You're welcome.